Kau rasa hujan lagi tak? Weh, kau punya jet ski tak nak keluar? Jet ski. Nanti lah. Keluar ke? Keluar semua. Wah, jangan simpan. Rumah tubuh tu. Ini barang tak boleh simpan. Motor nak rumah tubuh nak angkat. Ini motor. Punca. Haji, nanti kau tolong kemas rumah aku tau. Dah reda, kau tolong kemas Aku dah booking Haji tau. Paling letih dan gemuk. Aku booking Haji. Tapi dalam tak masuk kan? Ada dekat ni. Belum kurang ya. Ni malam tadi bertahan lagi. Pagi tadi baru masuk. Tadi hujan, air turun tu. Ni duduk mana? Duduk sini Abang tadi. Abang tadi boleh tidur lagi. Pagi tadi subuh tengok dah masuk Dia dah. pergi mana ni? Tak tahu, dia keluar dia naik motor. Oh, dia naik Alzhar tu. Alza pergi selekor bini dia dengan anak-anak. Tidur rumah mana? Mbok. Tak tahu, dia rumah mama. Rumah mama kata surut dah. Okey. Ha, berani kau. Bang. Dip, sini Dip. Ada lagi ke bata? Buat bayar RM5,000 kan? Atas Tu ni kita letak situ je. Atas jaga aku kan? Letak dia fair kan? Ha. Itu budak mana? Berapa? Budak kampung ke? Ha. Ini memang mesti kembang nanti. Dia punya kebiasaan. Kau ingat tak rumah kita kat Dungun? Ha? Dia punya... Dik, yang tu kat sini letak ujung. Aku nak letak vacuum Dia atas. kata bersih lepas ni. Dia tak ada kedai, dia kilang. Oh, ya. You ni kan? Oh, dia orang naik. Oh, dia mana? Pasal tu. Yang ni kan? Tak ada lah. Dia kantor kan. Oh, tak tahu. Ya. Katanya kau bawa tarik keluar dulu. Katanya macam mana? Bawa tarik keluar dulu. Kenapa? Hilang ni tak yang angkat. Ha? Tarik ke luar dulu. Sini dulu. Aku ada baju. Dekat Sini tu rambut. tengah ni. Masuk? Oh, dia sekali je bukan asyik. Sekali. Tak ada jauh. Kata sekali tak ada kau dia sambung tengah ni. Ah, yang tengah Dia sambung. connection, ha. Tak lah yang ni tak ada. Ha? Dia sekali. Sekali. Ni sekali. Sekali lah. Sekali ni. Sekali pula cuba tarik. Dia masuk ni kan selok-selok itu kan. Yelah tapi angkat 4 je lah. Ha. Tak boleh. Dia kena tengah juga. Atas ni. Ni pun tak ada. Awak nak ngemai banjir ni. Angkat tengah juga. Awak ada YB ni dah. Perintah tak banjir ke apa? Mana? Kita orang tak lepas apa ni? Ni. Satu mata ni. Ni. Sekali naik lah tu. Buat kerja lah sikit media. Angkat sebelah dulu ni. Hai kawan. Hai kawan. Oh, kat katil. Buang sampah, nak buang sampah. Agak-agak tu. Belah. Aduh. Mandi lah. Okay, dua situ. So, jatuh. Jatuh je. Okay, beres. Sana dah. Beres. Ui, situ macam... Bata. Bata lagi. Kau banjir bawa behu. Dia harapan balik ni. Alas harapan dah ni. Bawa balik rumah tu balik. Bagi behu. Ha? Motor dia dah tahu. Jalan malam semua. Ini kenapa nak? Aduh. Taruh ni apa ke? Kau tu main. Tak, kau tahu tak lepas rumah banjir, rumah Dungun aku banjir. Habis banjir, memang kena buang semua weh. Kiranya dah biasa lah banjir. Tai kau. Lagi, bilik Ali. Belum, hujung. Batu tengah tak. Batu dulu lagi. Kalau tak batu. Agak cukup dah sikit. Batu ni bawa dulu. Sini dulu. Hujung dah. Okey, kali. Betul. Baca. Kau batu. Aman. Sumbangan. Bagi. ID batal memang penting balik.
Mana baca? Weh, bos satu ni tau. Ada pilot apa tu? Bos tu. Shot satu pilot. Weh, Azmi. Cik Eli ni. Baru nak datang rumah aku. Biarlah rumah aku tenggelam, tak apalah. Walaupun rumah ni selalu bagi makan, datang lambat. Habis aku fikir mati kat rumah. Apalah, kita anak yatim piatu, tak ada orang tolong kita. Anak soleh. Kayak kita dah lah yatim piatu, tak ada orang tolong. Lek, mana Lek tolong angkat Lek. Bila dah tak suai. Kau. Akan dulu. Nak lapik dua terus. Ini dua hujung. Dua je ke? Dua. Ada je depan ni. lu. Mana tak angkat macam ni? Yalah, cepat. Dah. 1, 2, 3. Hop, okey. Masuk balik. Ada rupanya macam ni. Ingatkan anak dah tolong kita. Ini Dah tak agak. tolong dah. Lek, angkat jap. Nah. Sebab dia orang sana melintang. Okey, dah. Baik. Ready. Ya, kali sembang. Balik. Oh, Ui, tinggi ya. Ui, macam ni jangan buat salah macam ni. itu. Minta. Okey, yes. Dah. Yang, rumah kita. Rumah kita. Kemah. Memang. Dah pasti dah apa? Diku. Main biru ni. Tak perlu. Wah, tak dilok yang tepi. Oh, dah kembang kursi rumah aku. Kat depan. Wah, masih beradab dia buka kasut. Tak ada. Satu ke dua? Satu. Tak ikut lah depan. Kaki yang bersih. Dia tak ada. Ni cantum sekali tak Boleh boleh. ah. Ni memang melekat terus. Mem, ni cantum sekali tak. Tolak Cantum air. sekali. Yang, masuklah orang nak tanya di mana. Sekejap, ni mau up ni. Kita dia turunkan dulu. Keluar ke depan sini. Depan dulu, ya. Tolak depan. Jangan letak. Dia taruh dia taruh balik. Letak tengah-tengah. Mamak kau dah okey? Okey. Tak masuk. Tak. Masih selamat lagi. Tarik ya. Aduh, kita kena level ikut mamak kau ni. Ayo. Ini lagi. Mari jam. Ya. Bodoh lah kau. Dah masuk dia punya celah ke apa? Sini. Nak masuk dalam tengah. Tak payah. Tengah dulu. Lah. Lagi. Gol. Bagi aku yang Lalu aku Walaupun dia menjual air, kasih dia tak haus. situ dah tu. Lagi. Tengok ni. Terima kasih kawan-kawan. Nak minum Terima kan? kasih kawan-kawan. Nak minum kan? Nak air ambil belakang. Yang ambil air. Ya, aku ambil air. Kuih ada. Ini kafe. Ha. Tetaplah tenang makan durian. Apa pun yang berlaku. Walaupun baru datang pagi ni. tak pernah beli. Nombor darahnya naik. Kau ni tidur suruh pula kau pula. Ya. Tangga tu tangga macam KTJ ikut. Tahu di situ kan? Aku happy sedap tidur suruh. Sejuk je tidur suruh. Oh, dia suruh. Rumah kayu. Aircon pada. Sebelum subuh kau lari kan? Mana ada? Orang awal ada ya. Motor semua situ. Semua kat situ. Motor GG. Ni motor fire dalam ni. Oh dah keluar dah naik tak mana. Pandang dengan motor. Dalam Roro ada apa? Dalam Tuan Roro tu. Dekat depan rumah kayu tu. Tuan Roro. Kalau aku tak berani. Baik aku parking kat tepi saya ni lah. Suruh tak aku berani lagi. Kalau itu pok-pok itu yang kasar kat mana. Biar rosak motor tak apa, pada hilang. Kereta rendah. Kereta rendah. Mak tadi Janganlah happy yang bawa. Kalau tahu kita orang ni lapor lagi. Atas meja
dapur aku ada di sana. Macam ada 2 keping. Mama. Dalam ni. Pindah lagi Anip. Semalam datang sini. Konon-konon selamat. Belum ya. Happy lock handle-nya. Mesti Anip kata. Tak boleh pakai juga rumah Nain. Mula-mula rumah aku lah paling selamat. Si konon-konon jauh. Tenang nak tolong orang. Muka stress. Tengok ruang hari. Oh my. Oh, main kutum. Itu tengah hari semalam. Itu tengah hari. Bodoh. Yang kita semalam ajak main kutu tengah hari kan. Kita kat office lagi kan. Ada kata-kata tengah huru-hara. Belum lagi. Babi boleh lah. Belum lagi kan yang masa tu kan. Awak aku sedia berebut kan lihat dengan orang. Main kutum. Rasanya okey kot kita main kutu dah ni. Betul lah Sani keputusan kita Betul nak lah main kutu. keputusan kita main kutu. Boleh buat rumah. Aku rasa mungkin tambah 1 nama Nak lagi. repair apa yang patut. seminggu. Orang yang kami pos gila tu ke? Dah ikut orang topik kedai makan selesai 2,000 seminggu. Mati nak bayar. Sebulan 8,000. Lain 15 orang. Aku nak masuk. Aku nak bayar. Aku nak dapat yang mula-mula. Minggu kena bawa mana hilang ah. Itu lari. 2,000. Aku dah main je. Dulu tipu. Ha? Tipu lepas tu. Dah naik atas. Satu keluarga satu je lah. Tinggal mana dia tak nak in. Sila. Okey dua saudara. Main game kat sana dia. Ada dia dapat bawa. Cap, kau bawa motor apa Cap? Bawa motor aku satu lah. MVX? MVX pun nak bawa keluar juga tu. Tetap je. Ya, kunci MVX mana? Ada elak air tak? Tak payah, hidup lagi. Aktiviti jangan. Aktiviti dia boleh masuk air. FBX lain lah. Hei, jangan. Benda super jangan. Aktiviti masuk air. Tolak je lah. Tolong air ada ni. Ha? Buka oh. Boleh. Ada motor nak bawa lagi. Tolak tak apa. Orang dari isap tolak. Mau ni tak masuk Tu belakang tu. Gantung tu. Hei. Nak naik boleh tapi nak ngangkut macam mana? Oh, atas rumah ni. Ni? Mari. Boleh? Dia kat tangga tu tarik dari atas. Boleh. Tengok keadaan. Ini ketujuhnya. Tengok, warna purple kan? Dapur mak aku je lah selamat. Boleh, boleh. Abang buka pintu ni saya tak reti. Di sana tak ada, di sana. Mana? Ada kat bilik kita tu. Apa? Tapi kena buka ikut dalam juga. Tak payah. Masuk ikut pintu. Hei, masuk tepi tu. Tak apa, masuk je tak? Dah basah dah pun. Dah basah tak? Mam tadi pun kita orang. Okey. Dah. Ini tadi Elin keringkan kejap. Pintu tu kan pintu besi. Ya, besi nanti. Abang ya suruh masuk tepi. FBX masuk tak? Biar dulu tak? Black, masuk ah. Biar dulu. Boleh kot. Sini lagi susah. Meja makan mak aku lagi. Belakang itu baru. Wah, kena lah Sani. Kena. Tak payahlah, pinjam beli satu. Boleh. Bila dah beli baru boleh. Itu kayak motor Isak. Isak nak pakai apa tu? Ha? Di jalan banyak. Naik Isak. Tu Isak. Isak, wine kau sekali Isak. Boleh bawa. Bagi-bagi je bagi. Aku semua dah 4 biji. 5 biji depan rumah. Jualan dulu. Nak pindah tak? Betul. Pindah mana tak kat mana? Pindah aku semua banjir. Memang itulah Isak tempat pindahnya tepi jalan.
Kau tawakal je lah. Hilang-hilang. Tak ada, rumah aku pun terjalan. Aku tak ada buat apa dah. Alah, motor aku tak berapa nilai sangat. Alah. Jangan macam tu pakcik. Sedih saya dengar pakcik cakap macam tu. Pakcik Kalau tutup pun boleh nampak juga. Pakcik tak boleh nampak. Uban pakcik ada berapa masa kecil. Bawa lah motocross tu. Billy sepanjang jalan. Baik aku tolong pakcik. Oi, Mak! Kita habis tu. Laku keras tu rambut hari ni. Gua rembat kat rumah orang lain. Kau tengok tak rumah? Ha, betul? Tak. Rumah je dah. Semua mampu. Depan TV tu biasa. Sopan-sopan sempat akak tak? Bini rumah Isak boleh naikkan lagi kan? Maknanya apa Sak? Dia suruh kau duduk atas rumah tu. Hidupkan rumah atas tu. Isak nak robohkan. Isak nak robohkan. Azak, Salimi. Tak Limi, anak ambil elok tadi kat depan sekolah. Tu nak letak mana tu? Pampat. Mana? Jauh sangat Masuk je belakang tu muat lagi. Masuk belakang tu je. Hei, suruh masuk belakang. Tak daripada jauh-jauh sepampas. Hei, Kita masuk sini masuk. Belakang ni. Kereta masuk. jadi ikat lah tu. Tak payah lah. Ada orang nak turun kadang di sana. Selamat nanti. Hari tu. Memang dah masuk bilik semua ayo. Masuk pun. Dekat dapur tu pergi sikit. Cuma kena balik macam mana ni? Tunggu naik lah, naik step kereta duduk belakang. Jom. Paruh katil. Aku tak kerti depan tu. Itu orang kat sini. Tak, teman kuncinya. Tolong kuncikan. Aku rasa mungkin tutup awal macam mana. Aku nak tutup petang ni, aku takut hujan. Kalau hujan petang ni, aku nak suruh budak petang masuk. Awal. Masuk awal. Biar boleh tutup awal. Ni pukul apa? 10.41. Kau telefon Iman langsung masuk. Rumah tenggelam. Iman pun rumah tenggelam kan? Gila pun mana tenggelam dah. Mana yang boleh lari-lari dah dulu. Sempat lagi kau mengantar gas. Rumah mana yang tak tenggelam lagi ni? Mana sih? Tengah hari nak dapur. Kau lambat dulu. Tak ada yang nak limpahnya. Tak, kita pergi beli lah. Yang perempuan pergi lah cari nasi sikit. Kau pun tak dapat air. Tolong rumah aku lambat sampai air masuk. Banjir tak seri. Terlihat langkah menghalangi air. Sangat penatkan Gusti. Ya, aku dah agak lembut. Naik dah. Ada rasa panas tak? Baik panas. Kau ada yang berak. Dah suruh air pendatang tu kerja. Rumah Iman dah tenggelam. Katanya Iman lemas sebab Iman tak pandai berenang. Iman dah takut air. Sini ya.
Oi, kau tengok tu. Hujan darat nampak pagi dia. Kami nak urut lagi boleh ni. Atas ni. Nampak pagi darat macam ni. Nak panggil dulu ke? Sekarang dulu. Angkat ni, oi, sini. Kalau nurut cepat. Bawa kali kita. Bawa kali kita. 3. Api pukul 9 aku dah letak depan muka. Bisa. Woi, aku dah pakai tayar Navara. Jack. Tenggelam juga. Cakap mak dah sampai lip je. Kau jack apa? Pakai jack simbal. Aku balik. Kau nak tadi jack apa? Air lagi tinggi benda. Kereta tu aku jack mula. Dah merah-merah. Oh, ampun. Macam nak padam? Sekejap. Aku bagi nombor kad tu bang. Bagi nombor kad tu tak? Kad Syamil. Power. Makanlah. Nak makan je tak? Ni kau dah makan belum? Dia terus record ke? Kepo tu ikan. Mari aku nak download. Kali ni baru ketahuan orang Siti yang banyak harta ke tak? Sebab semua keluar harta. Iya, kereta yang merah tepi jalan tu aku tak pernah naik. Dia tak apa. Dah biasa dah. Tengok tenang aja tidur belaka. Biasa dah. Tengok kalau rumah tepi tu dah surut sikit je nak tolak air keluar. Dapur tu. Dapur dengan almari. Malam tengah hari pun macam ni juga. Hujan. Baca. Ha. Dia rasa macam ni. Apa macam ni je. Abang tempat pokok bagi kau hujan. Itu pukul berapa? Dia pukul 3 je ni. Itu balik semalam. Keadaan okey lagi sini. Rasa apa sah tadi? Ambil je lah dalam bilik yang saya punya tu. Kepala charger iPhone. Nanti kan nak charge iPhone saya tak ada dah tu. Lampu dah apa? Remote tu letak kat TV yang. Welcome to my paradise. Kau tengok atas. Kau tengok atas apa? Sekejap lah, abang aku cakap lagi. Siap. Ayo kita. Boleh tak boleh? Kita macam kalahkan. Malam ni tak ya, nanti. Biar laju up. Woi. Kena dia. Woi, itu tinggi ya? Tak kena lagi. Maisa. Best pula macam ni.
Tapi masalah hujan. Woi, slow, slow. Laju, laju, laju je. Laju ya. Jiwa. Sampan kau ada tu. Sampan ni kelong. Barang saya. Dah lagi beli barang. Dan lagi beli barang. Sampai lagi beli barang Shopee. Balik lain tu. Campak je bang. Nanti sampai dah rumah. Pak, selamat ke Pak Satali. Naik slow sikit. Baru nak buat garaj. Selamat ke Pak Satali. Ani kepala. Pak Satali sekali. Mana pergi sini? Assalamualaikum. Tu telur tu. Kau tu pendek telur tu. Telur tu hijau. Kamu ni suka tu dia je. Atas meja. Atas ni mak. Sebentar barang menyelam dia ambil semua. Sudah settle. Apa benda kau bawa tu? Ni ah. Betul lah. Rumah Saan ni, kita nak pergi rumah Saan ni. Jom pergi rumah Cik Kajam pula. Sekejap, tunggu mak sekejap. Assalamualaikum, hari ni ada berkata-kata ke? Berkata-kata. Kata-kata. Berkata-kata apa tu? Tinggikan sikit. Lap. Okey. Kau jalan je. Apa ini? Rumah ni bagi-bagi bau limau tu. Dah lama. Dia Iwan yang mati ringgit tu bang. Wah, itu batu banyak. Ni batu banyak ambil. Tak. Mana? Tu. Ada lembu tak? Lembu siapa? Woi, rapat sangat tu. Ni batu banyak.
Dah. Cikgu. Are you okay? Bawa 2 batu je, okey. Mok je. Mok. Allah. Dapat lutut. 2 cukup lah. 2 cukup lah. Makan perlukan 2 je kan? Tak apa, tak payah banyak. Ya. Ini Nah, rahsia. inilah owner orang yang tadi main kat rumah kita kuat sangat tadi yang. Mok. Ini kena mau Patut kuat sangat kan rumah aku. Rumah dia sekat lutut. Lagi power. Mana bilik kau? Mana bilik kau? Sana bilik dia. Mana bilik kau? Tepi sana. Aku nak bilik kau. Oi, bilik dia tepi sana. Dia nak angkat ke sini. Dia nak angkat. Dia anak angkat je. Okey, kejap lagi. Licin. Jadi. Licin lah nanti jatuh. Mok kara kat Masuk rumah saya ni yang. Berapa ni? Amin ya Allah. bapak ibu. Sofa karaoke, masya-Allah. Ni dah masuk. Berat. Allah. Dah kena dah rupanya. Rumah kena wiring balik lah nampak kayaknya. Ini kena buat rumah baru terus. Kena buat rumah baru lah macam ni. Dua cukup tak? Ya, dia cukup. Basuh ke basuh mesin? Dengar kita dah buat, insya-Allah ikhtiar lah. Takkan mana yang mampu. Dan selainnya sebelum Apa kita pun ada biskut. Abang makan dulu. Mok, kau duduk sini diam tak tahu je lagi. Ya, sana rupanya tak tahu. Kerang ada kerang. Beria aku tanya Naik dah sampai ke belum. Rupa sebelah aku tak dah sampai. Bodoh tu Naik. Oi, ini jalan ni, Ben. Dia ada puluh. Tadi nak pergi sempat. Tadi tu memang nak pergi cari roti canai. Kena kopi ke kan? Macam. Rumah Eh, wayang rumah aku ke? Dia kat rumah tu awak tengok dia tengok awak. Awak tengok dia tengok awak. Sebenarnya makanan tu bukan tak sedap, tapi nak kena makan tempat lain. Aduh. Apa kata makanan rumah aku letak rumah kau, makanan rumah kau tak ada. Bagus. Itu baik. Maju. 1, 2, 3. Maju. Maju. Epi tanya dekat mana tadi? Epi kat mana tu? Dia lepak mana? Tak tahu. Cantik memang tu. Cek dulu. Tak ada. Hei, jangan tu. Aset. Dah tengok rekod. Aset. Wih, style dia lagi. Nampak tak jalan dia? Weh, sana sakit. Aku cram tadi. Weh, Mal. Beg aku. Mana beg aku? Mal kau Lah, kenapa tak naik dengan Muat? Sama lah nak pergi sana. Bapak juga ni. Nak. Nak ke? Berhenti ketik mana? Anak kau berhenti mana? Oh no. Mak si pampat ke? Aku malas ke? Boleh nampak. Cuba.
Ai, tanam pokok bunga. Bunga dah naikkan lah. Man, ambil. Bapak ada hilang esok. Mau dah. Baju udang ni banyak orang. Masak Maggi. Aku bukan makan udang pun. Tak kena. Walah, dia kan pusing-pusing dia. Bukan.